Assalamualaikum, what's good everybody? It's your boy Brother Big kembali dengan episod Otak Lelaki, mana kita akan menyelami apa ada dalam otak lelaki. Triggered ke, sensitif ke, berani ke tak berani nak luah ke, kita akan korek dan hurai-huraikan. And speaking of which, saya tidak bersendirian. Okay, di sebelah saya sekarang ini, sambil saya shaking-shaking, sambil saya menggeletak, orang kata ada ke menggeletak ke, salah pakai dialek tak tahu. Alright, dengan nama yang diberi Syed Murazi Syed Syamsul, hairstylist, orang belakang tabir, komedian, seorang MC. I'm shaking right now. Abang D, jangan ketawa guys. Yeay. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Welcome. Terima kasih sudi jemput Abang D dalam Otak Lelaki. Terima kasih lah nak Otak korek lelaki. otak. Terima kasih nak korek otak lelaki bang. Betul boleh. Tapi Ni macam brain surgeon lah ni. Tapi dia macam unauthorized lah. Unauthorized. Okay guys, siapa je tak kenal Abang D, jangan ketawa. If nowadays you use all this Gen Z, Gen A, kalau tak kenal tak apalah, kita sekolahkan sat lah. Now is the time lah kan. Betul. Now is the time. D, jangan ketawa. Nama yang melekat ever since the show came out 1992. Ya. 4 season. Betul. Satu season Ada 13-15 series, sampailah 1994 tu kita kena ban. Kena ban. Ya. Zaman orang kata apa, zaman gam. Ya, zaman gam. Tu bukan gam lagi, dia ada ban, dia tak pergi keluar gam, cabut gam tu boleh masuk jalan lagi. Dia terus permanent gam lah. Ya, dia permanent, dia kata ni yang pencen terus, dia kata. Semua broadcasting, radio ke apa ke, semua tak boleh masuk. Dia kata D dengan Moon tu bad influence untuk budak-budak sekolah. Dengki. Tu dah Dengki. tak. Okay, bang, kalau flashback balik kan, dalam tu semua ada je scene amongst your co-stars kan, yang scene isap rokok, apa semua, which I think scene yang lain-lain tu kita 10 orang kan. So kita rotate pakai perempuan, semua yang pakai perempuan. Sebab mungkin Abang D dengan Arwah Moon ikut tercantik lebih. terdiva lebih. But okay, kita maybe jump to that maybe later on during the show. But let me just clarify. D and Moon, whatever yang korang buat throughout my childhood, guys, basically this is my childhood next to me. Apa yang buat, that ayat trigger tu tak pernah muncul pun. Tak pernah ada pun nak lalu dekat kepala kita. We were literally enjoying ourselves. Kan? Thoroughly enjoyed by the entertainment, purely hiburan. Betul. Sebab kita bila nak melakukan watak perempuan tu kan, seorang banyak orang cakap kata D dengan Moon berlakon sebagai maknya. Actually bukan maknya. Kita melakonkan sebagai watak perempuan. Perempuan betul ini. So kita buat homework. Okey, Nyonya macam mana pakai pakaian dia, percakapan dia, lenggok dia macam mana. Kalau perempuan India macam mana pula lenggok dia, percakapan dia, you know. And then orang putih macam mana pula. So kita tengok karakter. Ikut karakter seorang perempuan lah. Betul. So bila salah taksir ni, so far kita kat luar orang taklah panggil kita pondan ke bapuk kan. Bila dia dengan Moon dah keluar dalam public, dia orang dah tak panggil pondan bapuk dah. Dulu mungkin kita baru-baru sampai KL kan. So dia orang selalu macam tengok Din dengan Moon kan, kita flashy kan, kita pakai baju pun kalah artis, you know. Tapi kita tak pakai macam perempuan. Betul. Cuma tinggal lagi kita trendy, pakai scarf, pakai color-color, you know. Bright. So, bright. Bila naik bas mini kan, selalu orang cakap, "Oi, bapuk naik," you know. So kita bila dengar je part tu, kita nanti duduk dekat seat yang belakang tu, kita pun sembang lah dengan Arwah Moon. Moon, kau ngawek lu semalam lu pergi mana? Gua gaduh ngawek gua.
So yang jantan-jantan ni kita adalah benda yang sensitif, tak boleh cakap kat dalam tak you apa know. bang. So kita cakap lah pasal how many rounds and that sort of things semua keluar. So budak-budak mamak-mamak yang kat belakang tu semua senyap terus. So mungkin kita naturally born. We have to let them know. We have to let them know. Because cara Abang D tu is bagi kesedaran. Betul. Because while siapa-siapa yang tengah menyalak tu, ada je mungkin orang tu senyap, tak berani bersuara, but they on your side. Betul. Bila Abang D cakap yang tu, mesti dalam hati macam yes. You know? Kan, betul. Dalam ramai-ramai tu senyap terus. Tak ada sebut bunyi bapuk. Kita tak marah. Kita sikit pun tak marah dia orang, tak jeling dia orang ke apa. Kita duduk je belakang ni, kita cakap lah pasal apa kita cakap. Comeback 150% Mandi. Betul. Ini apa yang tak pernah ceritakan siapa-siapa. Ni true story. I wish I was there kalau time tu zaman ada kamera kan. Kan, memang. Comeback jadi. Abang ni brutal sebenarnya. Saya support brutality. Mandi, menyentuh lagi jangan ketawa. Macam mana cerita sejarah Abang D terjebak untuk say yes tu jangan ketawa. Amboi. Okey, dia cerita pasal kita belakang tabir kan, nak bandi stylist, arwah booth, caterer. So bila first time kita jumpa Louisa Chong pelakon Yes. So masa tu kita buka salon dekat Taman Tun. So Louisa selalu datang lepak, makan apa balik lah apa semua dekat dekat tu dia buat rambut. Dia masa tu tengah berlakon 2+1. So kita lah jaga styling rambut dia apa semua tu, blow dry rambut. Kalau you tengok rambut dia cantik masa 2+1 tu daripada seluruh kita orang lah. Lepas tu and then masa New Year tu dia main, dia kata I nak introduce you dengan punya producer lah, Linda Chong tu. Dia kata boleh je, no problem, So dia after next week tu, lepas New Year tu, so dia pun introduce, mai kat rumah buat tea apa semua, makan-makan kat rumah dia, arwah Mun lah masak kan. So kita makan-makan, kita sembang, kita introduce I dengan Linda. So I dengan Linda dah macam zup gel. And kita sembang kan, Louisa kata I'm around ya okay. Dan kita continue balik conversation. And then daripada situ jadi macam kawan dah, And you know me kan, I'm always selalu rapat dengan, I'm a people's person. Yes. I can fully understand that. Kan? So lepas tu that's how it started lah. And then Louisa cakap kata Linda cakap kata come lah help me with the sitcom. Dia kata boleh, I do the styling, baju, makeup apa semua. And then Moon serve the catering lah. Lepas tu kita duk tunggu lama artis nak sampai ni. Okay. Habis tu Louisa cakap kata come help me with the script sekejap ni while waiting for them. Okay, buatlah. So kita I Moon dengan Louisa Chong ni kat the green room tu, makeup room tu, kita berlakon lah. Rupanya Linda duduk kat ujung tu. Dia sudah perhati. Lepas tu dia pun I kata sorry Linda, kita just fooling around je. Dia kata no, it's okay. This scene should be in front of the camera. Dia kata alright, then good. I have some ideas now. I said, habis tu dah habislah cerita sitcom tu, dah lama kita habis buat kan. Dan satu hari Linda datang kat rumah kita orang dekat Brickfield masa tu. Linda cakap, I've got this program which I want to do. Dia kata, kita want to kumpul all the 10 boys and then we do some short sketches. Dia kata, macam cerita Benny Hill. Masa tu zaman Benny Hill. Kalau you tak tengok, kena Google. Yes. Okay. Masa zaman in the 90s, 80s tu, cerita Benny Hills yang orang putih punya cerita tu, that's kita punya orang kata benchmark lah. Kita punya platform untuk nak kita study and do homework, that sort of thing lah. Okay, lepas tu then Linda kata I want you all to be in. I kata tak maulah. I kata I tolong buat styling lah, free pun tak apa Linda. Cakap dengan dia. Sampai macam tu Mandi. Besok Linda kata no, I want both of you to act. I kata tak payahlah. Wait. I kata I want you to act. Dia kata I'll give you 1 week for you to think. I'll come back with I want
I don't take no for an answer, dia kata. Give you 1 week tapi tak nak cakap no. Demam seminggu, makan Panadol, ambil cermin, muka ni kan nak masuk TV. Masa tu Abang Di badan besar ni. Okay. Moon sama saiz dengan you. Sorry, ni kan body shaming kan? Tak apa. Honored. You imagine half of my size dengan arwah Moon yang Honored. So terpaksa lah. And then bila kita jumpa the 10 of them dekat office tu, dah terus macam vote gitu. First time meeting tu. And then si Rama cakap Cina, si Moon cakap Cina, you know. So they all like, and Linda kata, see, this is what I want. You guys complete me, dia kata. Alhamdulillah. That's how it started lah. Love at first sight lah. Love at first sight lah. Love at first sight lah. And then So that's how it started lah. Lepas tu kita dah, you know, dah start shooting. So first shooting kita pergi Singapore. What ni shooting kat Singapore? Macam you cakap kita macam Robert tu kan, muka dia macam Mak Kah. Masa kat Singapore kan, dia Mak Kah kan very famous for Chinese kan. Orang serbu dia. Ingat dia Mak Kah. So Rainbow selalu nganjing dia lah. Terjawablah persoalan saya selama ni. Yang mati-mati ingatkan dia betul-betul pelakon Hong Kong. Kan. Rupanya orang buat rumours je. Aduh. So guys, jangan ketawa. 4 seasons, literally childhood saya lah. Alhamdulillah. And all the orang kata Bollywood scenes, kan. the pil puasa, dia bolo punya orang. Yang ikonik tu sampai sekarang ni yang pil puasa lah. Yes. Pil puasa is all started memang bulan puasa. You know, sebab apa? Pil puasa tu arwah Moon punya idea. Sebab apa, kita tengah syuting satu hari ni kan, daripada pagi sampai petang. Lepas tu memang panas, penat and that sort of thing kan. So arwah pun came up with this idea. Kata ni, kot-kot lah mereka ni nak buat pil kan. Macam pil puasa, bubuh ayak tu kita minum, gok. Kita sehat satu hari. Good idea. Alright, write the script. Stand by. You do the act, dia kata. I think that's part of doing sketches back then kan. Sketches kan you on the spot, betul. Apa yang termasuk dalam kepala otak kita, pantang kita sebut, and then dia develop benda tu, and then jadi satu. And then Abang Di pun kata, lawak ke ni, you know. Rupanya sampai sekarang ikonik, sebab budak-budak semua tahu pil puasa. And they wish the pill was real lah. They wish the pill was real. Selalu dia orang DM Abang Di, boleh order ke? Boleh online cakap dah sekarang ni. Alright. I pun ada dengar Abang Di venture into other things as well, like your own business kan. And then secondly, it's a two-parter question. Pertubuhan kebajikan Nur Hati. So feel free untuk Abang Di explain anyone first. Boleh, okay. Abang Di lepas kena ban daripada, kita start masa kena ban dulu. Okay. Abang pun, you know, bila dah kena ban tu, kita pun macam malu pun ada kan, sedih pun ada, happy pun ada. And then I refer to my arwah Umi. I kata, Umi, dia dah kena ban daripada keluar TV. Tak apalah, cukup lah. Dia kata, nak sampai macam mana lagi? Satu dunia dah kena hampa aku. Umi cakap, you know, dah cukup lah. And then, what is your first love? Dia kata, yelah, hairstyling lah, my first love. Now, this is the time for you to buka salon, dia kata. Ui, idea bagus juga. Macam Linda cakap dulu kan. Tak nak, and then Linda kata, okay, you hairstylist, arwah Moon caterer. So, orang semua kenal ke? So, it comes back to us, kata, that's a marketing plan for us. A super marketing plan. So Abang Di buka salon lah. You know, bila Abang Di buka salon, memanglah orang. Abang Di started as stylist. Abang Di pergi house call. So sekarang semua yang buat house call tu dah selama 4 tahun ni tak boleh Abang Di guna rambut dia orang main kat salon Abang Di. Happy lah. And then konon-konon a star gunting dia orang punya rambut. Of course. Dulu tak ada social media kan. Yes. So Alhamdulillah, it lasted until about 7 years. And then Lepas tu Abang Di dah start mula busy in entertainment, you know, because Abang Di ada entertainment company, event management company, dah mula busy. So kita kena, you know, tak boleh nak concentrate dengan so I concentrate more on the entertainment, event management apa semua. And then bila jumpa Zack tu, and then
Zack ni, arwah mak Zack ni memang ada Pertubuhan Kebajikan Nur Hati. Okay. So Abadi dengan Zack ni, Zack Muhammad Zaid Muhammad Shah, dia sekarang major dengan APM angkatan, you know. So bila tu kita tolong belakang tabir lah. Allah, entertainer. Diva aku dong kan, pakai kasut tinggi, rambut rebang-rebang, buat show, nak buat kerja Tuhan, you know. Allahu Akbar. Macam, so bila arwah mama Zack ni kena stroke, so kita ada cakap, Zack, sekarang kita dah kena keluar, dah kena buat betul-betul, sebab arwah mama mana boleh dah sampai ke tahap ni. Yes. Dia cakap, macam mana ni? Zack cakap, saya tak mau. Tak boleh, Zack. Saya kata, ini anugerah Allah bagi bulat-bulat dekat kita. Walaupun kita buat entertainment, bukan kita buat kerja-kerja yang kotor. Saya kata, kita menghiburkan orang. Apa salahnya? And then Abang ditanya satu ustaz. You know, ustaz kata, ustaz, Abang ni showgirl, pakai kasut tinggi, pakai perempuan, buat show. Boleh ke nak buat kerja-kerja Tuhan ni, kerja-kerja Allah ni? Saya kata, habis tu ustaz juga kata, boleh dia. Kata, nawaitu awak apa? Yalah, nawaitu saya nak jaga anak-anak ni. Kita jaga anak-anak tak saf taraf, you know. Mana orang buang bayi apa semua. Kita tak nak sampai ke tahap tu. Betul. So hospital telefon bila mak tak nak, ayah tak nak. So call lah Pertubuhan Kebajikan Nur Hati, kita ambil lah bela. Kalau you tengok kita bela daripada 2 tapak jari, sekarang dah darjah 6, nak masuk form 1, you know. Mana bayi-bayi tu kalau yang, you know, kita tengoklah orang latar belakang siapa yang nak membela anak-anak Nur Hati ni kan. Kita tengok, kita survey dulu, baru kita nak serahkan. Kita buat proper lah. Surat apa semua, surat anak angkat, perakuan anak angkat, semua kita buat, you know. So bila mama dia meninggal, arwah mama Umi Jamaliah tu, pengasas Nur Hati tu meninggal, kita dah kena 100% fully take over lah. So Abandi sebagai spokesman rumah tu, so kita membantu sama untuk nak cari dana, sebab kita self funding kan. Kerajaan kata kita menggalakkan anak haram ni semua ni kan. Nonsense. Ibu kita actually kita nak jaga budak-budak aib dia orang, aib keluarga, aib dia orang. Anak tu, bayi tu, sama ada kau nak bela ataupun tak nak bela, terpulang. Kita buat rumah perlindungan untuk nak melindungi ibu-ibu yang termengandung ni. So kebanyakan yang ada bukan GRO, bukan pelacur, kebanyakan student university yang bijak. Kadang-kadang ada mai yang pakai nikab tu. So apa pun bagi Abandi lah, didikan asas keluarga tu penting. Kena bagi penuh kasih sayang kepada anak. Anak lelaki, anak perempuan, didik balance. Agama, kehidupan dulu lain, sekarang lain. So biar balance, and kasih sayang tu kena ada. Kena ada. Abandi alhamdulillah syukur, I think I have a strong didikan asas daripada keluarga, family, and my grandparents, you know, and you know some people know my grandparents. Kita bila Tuan Sek ni dekat Perlis ni, dia lain cerita sikit. Yang tu. Tu satgi kita boleh pi lah. Kita pi kat situ. Satgi kita pi ke arah tu lah. Last one, kedai makan apa dia? Kita ada restoran. So dengan Zack lah, you know, Zack, Tasha ni kita dah macam family business dah. Kita start daripada kecil-kecil, kita buat catering, kita buat apa semua. Sampailah kita alhamdulillah syukur dapat restoran Sapra, which kita cita-cita kita lah, you know. And also cita-cita I dengan arwah Mun nak buka restoran. So at the end of the day, kita buka restoran, dia yang buka, Abandi yang buka restoran dengan Zack. So orang kata apa, kita ikut legacy, you know, the legacy of arwah Mun yang dia nak dulu. So alhamdulillah syukur. And then sekarang kita ada event space, so kita nak buat event ke apa semua. Restoran kita nama Saprah. Saprah tu adalah meja. Semua orang tanya apa nama Saprah tu. Kita orang utara kata Saprah ni ambil Saprah Sat. Nak jamu ramai ni. Okay. Ada just one more question before, because we're going to the second segment right after this. One last question, Abandi, before we go for a quick break. Ada apa orang kata signature dish tak daripada arwah Mun dekat Saprah? Oi, ada. Teringin nak tahu ni sebagai seorang yang ada background chef Ada. Okey, Abandi ni
memang anak manja daripada dulu sampai sekarang. Daripada dulu-dulu masa kita duduk bujang-bujang, memang abang ni tak pernah masuk dapur pun, tak tahu nak kupas bawang macam mana, goreng telur sampai hangit. Okay, so arwah Mun ni yang ajak abang ni, arwah Umi, apa semua ajak abang ni macam mana nak masak ni. Abang ni cerewet nak makan kan, so Mun ajak buat kari. Okay, kari arwah Mun dengan kari arwah Umi, so kita gabungkan sekali. So kalau nak rasa kari kepala ikan, kena mai lah dekat restoran Safra. Okay guys, kita nak tengok Sat lah kecok ayak liok dah kalau sempat. Sebelum kita pergi second segment, sempat singgah ke tak Safra? Aku nak pergi makan kari Sat lah. Dekat Bulatan Kampung Pandan, Zebra Square. Promote tu. Mahal. We'll be back, otak lelaki. Aku lari pergi cek kari jap, bye. Okay guys, tadi aku minta kari. Tapi dia not exactly kari, tapi along the line lah. Ni kita punya famous dekat Saprah ni. Nasi goreng lamb. Allahu Yeah, Akbar. lamb fried rice. Lamb fried rice. So Aisyah, aku nak angkat pinggan ni sambil kita move on. Thank you Abang D. Thank you. From Saprah. Makan. Jamah lah dah kita mai ni. Orang jemput kita bawa mai lah. Saprah, apa yang guys. ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sedap ni. Makan. Ya Allah. Okay, Mandi. Sambil saya pegang ni, kita Tak sambung. Apa? Habis kita sambung Kita sambung. Kita kembali ke otak lelaki. Itu dia. I punya moderator tengah busy makan. Yes, speaking like a true artist. Amboi. Okay. Nanti payment saya transfer sikit kat Bandi. Okay, thank you very much. Okay, Bandi. Sambil saya makan ni. Boleh. Makan Sila. menu yang hot ni. Sila. Saya nak sentuh topik, kita nak ke arah topik yang hot, Bandi. Boy. Boy. Hot. Terus keluar. Boy. Bandi, the next thing is to ask, are you ready? On your mark, get set, go. Alamak, dia dah lari dulu. Okay. Abadi, throughout your career, I'm sure it's not easy memilih this path. Alright? Syed Murazi. Yeah. As bringing the Syed name and keturunan, apakah tantangan terbesar dalam hidup Abang D? Kita makan ni guys, tapi kita nak dengar ni. Okay. Abang D berasal daripada Perlis. Okay, Perlis adalah sebuah negeri yang kecil je. Alright. Dan kaum keluarga Abang D berketurunan Tuan Syed. Okay, orang kat utara kata Tuan Syed lah. You know, Syed Sharifah ni, tompah-tompah ni semua. Okay. And then kita ada protokol dalam kehidupan kita. You know, cara kita berkomunikasi antara satu sama lain, dengan yang lebih tua pada kita, you know, that sort of thing. So kita ikut dia punya protokol lah. Tetapi bila Abang D dah mai dekat KL ni, tetapi macam my arwah parents lah, my Umi dengan Walid kan. So semasa kita kecil-kecil sekolah-sekolah lagi, okay, dia tak nak kita duduk di negeri Perlis dan membesar kat negeri Perlis. Okay. Sebab dia kata dia nak anak-anak dia keluar daripada negeri Perlis supaya you have a bigger perspective about the whole world. Yes. You know. So, dia masa kita kecil-kecil tu dia dah hantar pergi Penang, duduk Penang cuti sekolah, pergi KL, pergi Singapura, duduk dengan my auntie. Lepas tu di ujung-ujung cuti sekolah dah nak habis tu, dia datang jemput kita dan balik-balik ke Perlis. So, kita daripada kecil dah memang kita dah diadaptasi cara pemikiran and you know, to be positive about ourselves and that sort of thing lah. Ni lap mulut sikit lah tu, penuh nasi tu belum muat. Dengar pula belum muat. Sedap sangat. Thank you Bandi. Thank you. Tak ada cermin, tak ada on. So okay, bila Abang D macam my father cuma seorang kerani dekat pejabat tanah. Ada pencen. So dia expect anak-anak dia pun sama ikut legasi dia sebagai, bukanlah kata kerja government tu tak bagus kan, bagus, ada pencen, bagus, tapi sekarang ni ada pencen dengan tak ada pencen, saya pun dah confused, so tak kisahlah bab tu kan. Daripada dulu lagi. And my grandfather being, he is a magistrate, so the way he think is differently. Okay, bila Abang ni cakap kata Abang ni nak ambil kursus hairstyling ni,
And then dia kata, well, you are my first cucu yang luar pada, you tak nak further your studies, you want to do this. Show your best, dia kata. You know, prove it to yourself that you can make it and prove it to your father. Your father may not understand, dia kata. You know, tapi I understand because I can see the bright future in you. Wow. Kan? Wow. Alhamdulillah. So masa tu I tak nampak lagi apa yang di sebalik kata-kata dia. Okay. Bila Bandi dapat offer bila Bandi dah mai KL, you know, kita dah bergaul dengan macam-macam orang, you know. At the end of the day, ialah kita punya choice. Yes. Okay, di dunia luar ni, bila kita keluar daripada kehidupan dengan family, dengan mak ayah ni, at the end of the day is our choice. Kita nak elok diri kita ataupun kita tak nak elok diri kita. Betul. Kita fikir ke future tu sejauh mana you nak pergi. Dulu bila banding dengan being a hairstylist kan. And then bila banding dengan the models and then banding dengan staff salon kita, semua Chinese. And dia orang semua minum. Okay. So Abandi have a choice. Should I drink and join with them or I just drink Coca-Cola? Yes. You know, it's your choice. Kalau you nak ikut arah ni, ikutlah. Tetapi at the end of the day, you cuba fikir sejauh mana being enjoy dengan minum apa semua tu boleh membawa masa depan you lagi lebih baik. And then, apa kata satu hari orang luar nampak ni anak Tuan Sek hidup minum arak mabuk tu. You know, itu bila abang dipikir balik, itu adalah orang kata apa, didikan keluarga. Betul. Asas tu yang kena kuat tu, insyaAllah keimanan dalam diri kita. At the end of the day, it's your choice lah. Ya, betul. You know, you nak nakal, nak enjoy lah kan. Tetapi kalau you dah start mula minum segelas, akan jadi 2 gelas. Ya. Akan jadi hari-hari. Ini bukan from Abang Dim perspektif je. Semua orang. Betul. Betul. So macam itulah. And then bila Abang Dim dah start berlakon, Abandi bila berlakon, sebab Abandi nawai tu Abandi dah buat start performing on the stage, you know, where my family tahu dengan tak tahu tu dia orang pun macam tak kisah, you know. So bila dia orang tengok gambar-gambar Abandi dekat surat khabar, masa tu keluar bila Secretary's Week kan. Abandi akan keluar performance chorus line. Masa tu belum berlakon lagi. So dia orang nampak Abandi pakai perempuan. Lepas tu dia orang bila datang KL, orang kata, pakai perempuan buat show. Ni sekali show dia bagi beratus ni. Masa tu lah. Beratus in the 80s tu kira banyak lah. Banyak. You know. And then my mother cakap, yalah dia perform atas stage je. Lepas tu dia pakai biasa je. My mother, you know. Okay, tak apa. Ni berdosa ni, my father cakap kata. Memanglah. Kata janganlah campur agama dengan hal ni. Cakap dia, okay. So tak apa. And then bila I start berlakon, benda tu akan jadi lagi besar. Oh, ya Allah. So pressure daripada family. My aunties, you know, on my mother's side, dia orang lagi support they are very supportive. Embrace. Yes, you know. And then siap ni, di auntie ada korset lama-lama ni. Ni cuba pakai korset dalam filem tu mesti cantik. Auntie ada kebaya-kebaya lama-lama tak boleh pakai ni, ambil. Ni ada sanggui-sanggui, wig, semua accessories, bag, handbag, sebut je. Kasut saja tak boleh pakai. Wow. So they are so supportive. My mother also supportive. So my mother ni telinga berdesing juga lah bila anak, you know. And then my grandfather masa tu, dah tua dah masa tu kan. So bila dia tahu kata I berlakon, dia kata, well, that's a good adventure in your life. Dia kata, a new journey for you. Dia kata, probably this can be used as your marketing plan into whatever you want to do in future. Dia dah tahu dah. Dia tak see things negatively, dia see positively. Dia kata, dalam kehidupan ada fasa. Dia kata, you have a phase in your life. So, even my mother pun cakap, you know, you have a phase. Dia berlakon filem, berlakon Jangan Ketawa, beribu dia dapat. So my father, masa tu kita tak payah cakap lah banyak mana kita dapat kan. Tak apa. So my father kata, stop acting. Dia kata, boleh? Can you give me this sum of money, cash? I'll stop. I said. Tercengang dia sekejap. And then my uncle, my auntie semua pujuk-pujuk dia, relax sikit.
And then dia kata, aku malu ni pergi masjid ni. Anak aku jantan pakai perempuan. Tak apa, Walid cakap kat dia orang, kata, apa yang tengok di depan tu, apa yang di depan saja. Ingat yang di belakang tu. Saya kata, Walid, didikan agama Walid dengan Umi pada Adi, alhamdulillah cukup. Saya kata, tu dah bagi kekuatan yang boleh nak move on into my future. Saya cakap dengan dia, itu dah cukup didikan agama pada dia tu, keimanan. Dia buat ni pasal satu, duit. Banyak duit kau dapat, saya kata. Nombor dua, ialah dia nak menghibur orang. Nawai tu dia nak menghibur. Bukan kata dia nak melacur diri ke, pakai perempuan ni nak pergi melacur dapat jantan kaya ke apa ke. Bukan encouragement pun kan. Dia dengan arwah Mun, dia kata dia dengan Mun masa tu, kita lawak kata. Jantan mana 6 kaki, perempuan mana 6 kaki tinggi, kurus tinggi, dengan perempuan macam Mun gemuk, golek-golek macam itu. Kalau nak suruh perempuan betul buat. Lagi dahsyat, dia kata. Biarlah kami ambil karakter tu semua untuk melakon dan nak menyeronokkan orang. Setakat tu je, dia kata. So I have to explain to them. So arwah Umi boleh terima tu. Arwah Umi cakap, kata, dia berlakon set je dalam TV 15 minit. Lepas tu dia keluar, dia pakai apa? Bukan dia pakai baju kurung ke skirt tu. Memang kita kena pelangkong lah muka dia. Betul ya? Benda dah 100%. Yes. Habis tu arwah balik cakap, dalam agama salah. I kata, yang tu I rest my case. I cakap dengan dia. So, I rasa, kalau you tahu tengok macam mana kehidupan I di rumah macam mana. Have I ever left any solat? Ada tak? I tinggal waktu solat? Tak ada kan? I kata, you witness yourself. I kata, my cousins, my auntie semua cakap apa? Pasal diri dia. Walid fikir sendiri. Itu je yang diminta. Tak nak bribe lah, tak nak lah macam megah-megah. Itu dah tak kebur kan. Bila kita tak kebur jadi tak elok dah. I kata, Walid fikir sendiri. Pasal apa my auntie semua support? Sebab dia tahu anak saudara dia macam mana. Ada tak anak saudara dia tinggal satu waktu? InsyaAllah tu, kalau kadang-kadang tu tertinggal jugalah kan. Itu je. That's why my auntie semua, they love me so much. They know who I am. My arwah Umi, families, of course they know. Orang luar nak kenal. I mean, I don't care. Apa, bagi Abandi, bila orang nak tohmah Abandi, nak cakap gitu, cakap gini, cakap lah. Dia nak cakap ni, bapuk tua ni dah tak sedap diri. Cakap lah, I kata. Do you actually know me? Who's the food on my table? I myself. You know? I susah senang siapa ada I. Only the close one yang kawan-kawan yang bukan family tapi kawan tetapi dah jadi family macam darah daging. These people are the backbone of my life until now. Correct. Yeah. So to me, whatever people want to say, judge me, you can judge any way you want to say. Apa nak kata-kata bila aku bapuk ke, pondan ke, apa ke, Allah kenal. Itu je. So positifkan diri. Jangan negatifkan diri. So kita, kalau keimanan kita kuat dalam diri kita, insya-Allah kita pergi mana pun. Abang ni bukanlah nak cakap besar kan. Abang ni dah perform, alhamdulillah lah, depan all those dignitaries yang the highest ranking pun agung and that sort of thing kan. So in my character. Yes. Abang ni cuma nak menghiburkan, itu je, So alhamdulillah, syukurlah. Abang Di punya, orang kata apa, Abang Di punya bucket list tu sampai sekarang untuk Malaysia ni dah alhamdulillah dah complete dah. Alhamdulillah, syukur. Tak semua orang dapat buat tu bucket list tu. Betul. Alhamdulillah, because I always challenge myself. You nak perform internationally, I dah pergi perform international. Nak kata apa lagi, Walaupun I perform dekat Thailand ke, but yang datang tu semua orang putih. I pergi perform kat Phuket, pergi perform kat Indonesia, kat Bangkok, apa semua. Australia Singapore, pun pernah. Australia tak pernah lagi. So sampai Australian kenal siapa jangan ketawa tu. Because they do research, the Jepun pun research, So to me, my bucket list dah alhamdulillah. So apa lagi kita nak? Allah Ta'ala dah bagi rezeki macam-macam, dah letakkan ke satu tahap tu sekarang, ialah untuk you nak membantu orang, membina balik semangat untuk budak-budak ni especially, supaya dengan dia orang terpincang dalam kehidupan. Yang penting.
kita dengar cerita pada Abang D ni kan, kalau boleh tak nak stop tau. But we have to move on. Kita kena carry on. Sebab Abang D pun dah sentuh tadi segala tomahan dan apa semua tu kan. And you went through it like a champion lah. Yeah. Not to say champion lah, kita pun we make mistake along the Correct, way. You know, we make mistake. I'm not perfect, you know. Nobody kita ada, kita bukan malaikat. Malaikat is like, you know, pure. Kita ni manusia biasa. Of course Abang D melalui, you know, kesilapan dalam kehidupan Abang D. But you know, kesilapan tu kita buat satu iktibar supaya kita boleh belajar ke depan. Okay, now bila dah Abang D dah mula masuk 50 tahun tu, Abang D dah mula chill. You know, bila 60 dah macam whatever lah. You know, kalau orang nak mengata mengutuk Abang D at this point of time, kata ambil cermin diri sendiri. You know, kalau you know, baca sekarang ni, I mean netizen sekarang ni, Allah, bila Abang ni sekarang kalau Abang ni upload anything dekat social media, Abang ni akan offkan yang komen tu. Yeah. Because Abang ni tak nak benda tu terpalit pada diri dia orang. Betul. Sebab dia orang tak mengenali siapa diri Abang ni. You faham tak? Dia orang tak tahu lepas Abang ni cuci makeup, apa Abang ni buat. You know? Apa yang Abang ni buat selepas Abang ni cuci makeup? Dia orang tahu ke tak tahu? Tak tahu. Takkan Abang nak cerita kehidupan Abang D. Itu you know what I mean? yang I can safely assume kalau Abang D on comment, salah satu ni mesti kata tua-tua tak sedar diri ni. Worse than that. I know, but that itu base lah. Yeah, base. Thinking that at your age, why you still doing this? Betul. But they don't know the backstory. Betul. Speaking of backstory, are we going to see Cik Timah. Oh my God. Is she here tonight? Is she here tonight? I takut sekejap ni. Is she here tonight? Because all these stories and apa orang kata kan, the moment you hold the mic as Cik Timah, boom. Betul. Aduh, betul. Abang D kadang-kadang kan bila Abang D jadi Abang D, actually Abang D ni even though brutal, tapi malu tu malu juga. Ada diri rasa malu. Kena ada. Tetapi bila Cik Timah dah keluar, dia punya karakter tu, dia bukannya D. You faham tak? Dia adalah satu karakter yang over the top. She is so super perfect. You know. And then janganlah kata mic ke, technical ke, yang masalah sedikit tu, dia tak boleh terima benda-benda tu semua. You know, because benda-benda tu you boleh tangani awal sebelum Cik Timah keluar. Pasal apa you tak tangani awal bila sebelum Cik Timah keluar? You know what I mean? Yes, I know. That's right. You are in the entertainment line. As a fellow MC, I understand. Yes, you know what I mean? Kita sebelum nak masuk tu, Cik Timah dia akan fokus, jangan siapa dekat dia. Dia boleh jeling siap. Side eye. Bombastic side eye. Betul. Jangan siapa kata nak main tangkap gambar dengan dia, kata dia tak bagi. Tak boleh. Tapi Cik Timah lepas show ambil gambar boleh? Boleh. Nak gomoy kan, nak apa pun boleh. Sebelum Cik Timah keluar tu, janganlah siapa kacau dia. Jangan siapa kacau dia. Because dia nak fokus, then she wants to you know, to make sure that even though ada 800 orang kat dalam ballroom tu, they make sure that 700 will enjoy. Correct. You know, bukan 500, bukan 400. Dia nak 700 enjoy. 100 dengan sak pilang, kau nak seronok ke tak seronok. So Cik Timah dia bukan arrogant tau. Dia punya mind tu is beyond, you know, you tak boleh bila dia naik atas stage tu, you takkan tahu apa yang dia akan cakap the next word tu. Some people you dah boleh lepas ni dia cakap macam ni, lepas ni dia cakap gini, you know. Oh yes. Dia very spontaneous. So, kadang-kadang bila Abang ni boleh cerita dengan you sebab I watch my video. That's good for study kan. Abang ni study balik, astaghfirullahalazim. Macam ni aku buat. Astaghfirullahalazim. Macam ni aku kata. Tapi selama ni Abang ni recall tak, like how in the hell you pergi bila I tengok, bila I jadi Cik Timah, dia dah tak ada. Dia dah totally. Tapi bila jadi D balik tak recall lah macam mana. Tak recall. Bila that's why I have to watch balik my videos and study balik, and then you know, oh my God.
I kata astaghfirullahalazim Cik Timah, oi awak cakap macam gini. You know, kadang-kadang bila Cik Timah keluar je I dah macam Lee dah di dalam bilik. Ditinggal. Kena tinggal outside lah 2 jam, 2 jam dia tak ada. But she's very intelligent. She's very intelligent. That's why dia boleh pergi sampai ke level yang you know the CEOs, the GM ada 50 orang saja dalam tu. So, macam mana? You know, kita kalau dah 50 orang tapi dia relax je. That's Cik Timah. 50 orang, only 5 tables I dengan Ning Bazura. Ning perform, Abang Di, ni lepas 5 meja 50 orang je. Ning pun menggigil, tak apa. Nanti Cik Timah keluar, okey. Guaranteed. Masa kita sound check semua. Tak apa. Nanti biar Cik Timah keluar dulu. Okey. So you ask Ning. Kalau you jumpa Ning, tanyalah Ning experience dia. Because from what Abang Di cakap ni, it all comes back to passion, minat. First and foremost, penting benda tu semua. Because sekarang, tell me more about passion Abang Di dalam bidang ni bersama your Cik Timah. Jangan Cik Timah. Jangan Cik Timah, bersama kesayangan Abang Di, arwah Abang Mun yang turut sama menghiburkan masa muda kami. Aduh lah. Okey. Tak apa. Take your time Abang Di. Abang Di ni bila kalau cerita dengan pasal arwah Mun ni, sebab we start from zero. We are nobody. You know, we are from 2 guys from Perlis. Kita kerja dekat Sri Perlis Inn tu, you know, and then my grandfather dengan arwah Mun punya bapa, arwah Mun mufti negeri Perlis. So, you know, my grandfather is the magistrate kan. So, they work side by side lah kan. Mufti kan. And dia orang kawan baik, you know. So, arwah Mun masa dia lagi senior pada Abang Di. Dia actually 68, 69 dah umur dia sekarang ni. Okay. Alright. So, kalau dia adalah 19 tahun dah tak ada. And then, masa dia nak meninggal tu dia umur next year tu nak masuk 50. So, you know. So, bila kita sampai ke satu tahap yang kita dah bukan kawan dah bonding tu, you know. Dia punya bond tu dah dia punya bonding tu dah lebih daripada beyond the universal, you know. Of course, ada kesilapan dia, ada kesilapan Abang Di. Okay, kita bukan tak biasa gaduh, kita biasa gaduh besar, you know. Tetapi I'm a person, if I see you, I accept you as who you are. Alright? I tak mau tahu dalam hati perut you ada bunga ke, ada gunung berapi ke, ada apa ke, I don't want to know. You know, if I kawan you, I kawan as who you are. And I love him so much. Dia ada karakter yang ramai orang tak boleh terima sebab I tak nak buka aib dia, tapi I love him as who he is because dia ada karakter, the positive side of him yang tak ramai orang tengok. Into all my friends out there, know some of you dislike him because of his character. Because itu adalah diri dia. Kita tak boleh nak ubah dia, you know. Tapi pandanglah daripada segi kebaikan yang dah ada dalam hati dia. You know. Sebab dalam hati dia pun ada kebaikan yang you all tak nampak. I know. Because most of my, whoever that is close to me, selalu cakap, aku tak faham Hang. Dia kata, Hang ni orang buat macam-macam dah kat Hang. Hang boleh duk terima balik. You know, not only whoever lah, siapa pun dalam dunia ni, the second chance tu, you kena bagi the second chance in life. Because
kalau kasih sayang yang you bagi kat dia, lama-lama benda tu you akan dapat balik kasih sayang. You know what I mean? I know. Despite of whatever happens, I'm a person. I was telling my producer, masa nak buka salon dulu pun macam gitu, you know. This partner mempergunakan I tak tahu, you know, I tak nampak sampai arwah Moon point out, you see. Arwah Moon point out, then I know. So that's me, you know. So my friends semua selalu cakap, hang ni kan tak tahulah nak jadi macam mana. So I love him. I love, like, kita sayang. Bila kita sayang orang, kita tak nampak apa yang, you know what I mean? Yeah. Kalau nampak pun kita macam ignore lah. You know, to me, the second chance yang kita bagi pada setiap orang tu, okay, akan boleh develop balik diri dia. Oh, aku buat macam-macam kat Ham pun, tapi Ham masih suka lagi, sayang lagi kat aku. You know, that sort of thing. Yes. Obviously lah, kan? Bukanlah abang nak buka aib dia ke apa, tak ada, you know. Dia baik, dia daripada keluarga bapak mufti kot, you know. Kalau you tahu dah bapak mufti, tahulah anak-anak macam mana, bukan anak nak jadi setan. Betul. I mean, when you truly know somebody, Yeah. speaking from personal experience juga, if you truly know somebody, you first you cannot let orang lain macam decide for you. That's right. Kan? Yeah. Yang dengan selalu dengan this loved ones kita. Betul. You're not with them every day, 24/7. You imagine I start dengan arwah Moon bukanlah nak cakap kata kita ni well-to-do family ke, you know, that sort of thing. Once we decided to get out of our parents' place, rumah, kita nak hidup sendiri, kita biasa, arwah Moon dengan I, cik beda, kita tak ada duit nak pergi ni semua ni. Habis tu, I cakap kata ni telefon balik dengan Umi kau tak, hush, ngepek ni, dia kata, kita dah keluar rumah berdikari, tak malu kan nak minta balik duit kat mak dengan Umi, dengan Walid, dengan mak bapak, dia kata. Tak payah, kita makan apa dia ada kat dapur ni. Nasi ada, beras ada. Aku masak, aku masak. Dia masak nasi. Dia buat nasi goreng. Makan dengan pelanta, garam. Sedap. You know the journey that we go through. So macam mana I tak sayang dia? You cerita dengan I. You know? So the bond yang kita ada, kita susah senang, we are zero. Kita tak. And then, kita makan kenyang and we are happy. Happy. Most important. The most important. And Alhamdulillah, lepas tu rezeki masuk, rezeki adanya. You know, ni semua Tuhan menguji kita, nak kita tengok kesabaran kita tahap mana. Dia walaupun macam gitu, he always advise me. There are good things that he advise. Benda bila berkawan dengan orang, berkenal dengan orang, bercakap dengan orang, you know. Sebab he's much senior than me kan. Correct. Obviously. Dia lah ajak I masak macam-macam, you know, that sort of thing. Daripada tak reti masak sampai pandai masak. Bukanlah apa kata pandai masak, tapi if I dah masak kat hotel tu kira okey lah tu. Okey sangat, Mandi. Okey sangat. Because that Mandi explains a whole lot. Tak payah kita nak korek lagi di mana like my question tentang the passion the two of you have. Because nama the two of you, especially for my generation, Moon and D and Moon, tak kira lah siapa datang dulu, tahu dah. Iconic. If I can add. Iconic. Yeah. Iconic. Despite what the current world will say, what you two did back there, pergi mampus. Excuse my language, pergi mampus. Because literally my childhood is right here with me right now. Alhamdulillah. So I'm honoured again, I cakap. Alright, but
Abandi, another question. If diberi peluang untuk sampaikan sesuatu pada arwah, apa yang Abang Di nak sampaikan? You can take your time if you want to with this. Apa dia nak share benda ni? I just share with one of the podcasts recently. For the past 15 years after his passing, apa dia tak boleh terima yang dia dah tak ada. Apa dia ingat dia pergi cuti. So, 15 years tu. Lima belas tahun tu. Apa dia ingat dia pergi cuti. Sampai dia pergi umrah. Dan depan Kaabah, apa dia cakap pun, Al-Fatihah, sembahyang, doa, minta pengampunan dengan Tuhan. And I let him go. I finally accept that he's no longer with me. I finally accept yang dia dah tak ada dengan Bandi. Alhamdulillah Bandi. What you did was tak ramai boleh buat. It's brave and very strong of you, and Alhamdulillah kita sama-sama doakan. Amin. Amin, insyaAllah. Sedekahlah Fatihah yang banyak dekat Rahmun. Whoever that you love. Yes. You know, we are not lovers, but we are best of friends. Yes, and don't ever mistake that for anything else. That relationship, brotherhood or whatever you call it, is just beyond that. Yeah. Okay, so we're gonna take a short break. We're gonna come back with our final segment. Otak Lelaki will be back with more of Abang D. Kembali kita ke Otak Lelaki. Kita masih lagi Otak Lelaki by Vexus. Segment number 3. First and foremost, Abang D, Yeah. we good? Okay, Alhamdulillah. Ready to have fun? InsyaAllah. InsyaAllah kita nak have fun lah. Tadi kita go Betul. deep. Because it's all part of kita punya menyelami otak lelaki. Betul. Before we carry on juga, a quick reminder, tak salah untuk kita let loose. Release, jangan simpan. Okay, speaking of which, segment nombor 3 kita, it's called the Speed Challenge, Abandi. Apa dia? Speed Challenge. Speech ke speed? Speed. Oh, speed. Challenge kelajuan. Challenge kelajuan. Okay. Tu orang tak larat nak lari dah lah. Ni tak nak lari, kita nak tengok mulut laju tak laju. Oh, itu kena panggil Cik Timah. Dia comeback ke? Rules dia simple je, tapi ini yang perlu dilakukan. Contoh, saya cakap satu perkataan. Saya cakap haru, lepas tu tiba-tiba dia kata biru. On the spot, kata macam tu kan. Okay, so 5 sangat atau kurang sila sambung. So, was the first thing on your mind. Okay, so tak banyak because saya akan tanya and after that saya nak further elaborate on each word. Okay, number 1. Okay, kita ready 3, 2, 1. Sahabat. Karib. Lambat sebut. Nombor 2, show. Showtime. Yes. Microphone. Oi, Cik Timah baling. Warna. Warna merah. Wih. Itu saja yang ada. So kita nak elaborate setiap perkataan. Boleh, okay. boleh.
First, sahabat, kenapa Abang D tidak selalu kelihatan bersama your industry friends? Siapa sahabat Abang D dan juga kenapa penting memilih sahabat? Let's say, let's say we put arwah Abang Mun aside. Ya. Okay. Sahabat ni tak semestinya you kena ada in the same industry. Correct. Okay. Alright. Orang yang dalam same industry dalam kehidupan Abandi, yang paling Abandi rapat sekali dengan Kak Salami Hassan. Dulu dengan arwah Adi Bahno. You know. Dulu dengan Fauziah Latif. And you know. Adalah a few more yang Abandi rapat. You know. Tetapi ini yang paling rapat lah. You know, tak semestinya kata kita nak kena pilih bulu ke apa. Tak, you know. Biar kawan-kawan ni, biarlah orang kata apa, tak ramai tetapi yang quality. Yes. Yeah. But one thing, Abang disebut Fazal Latif kan? Itu macam fountain of youth tau. Oh ya, Tengok dia pun tengok sampai lah tu elok lawan ni. Masa dulu-dulu kita selalu buat show. So we are always buddy-buddy, you know. Even though kita kat TikTok pun hello-hello. It doesn't mean that you tak jumpa and you tak kawan. You know, you are friends here. Kita kawan kat sini ni, you know. Inilah yang saya selalu pesan dekat orang in my life. Tak jumpa 10 tahun tak semestinya tak kawan dah. Betul. So, dari sahabat tadi, show. Apa show yang Abang D tak boleh lupa sampai lah? A show you cannot forget. You always remember. Banyaklah. Mungkin ada top 3 ke? Okay. My first experience performing dekat Brunei. You know, masa tu masa boleh lagi lah Cik Timah boleh appear kat mana-mana, you know. So masa kat Brunei tu, first experience Abandi, masa tu Abandi tak sangka crowd Brunei tu macam tu punya vavavu. You know, Abandi aku macam okay je lah, you know, slow mode, you know. Kan kita selalu build up kita punya momentum kita gini, habis tu baru hype up pada tengah-tengah shoot, and then habis dah Kak, you know. Tak, ini kat Brunei bila dia orang sebutkan, ladies and gentlemen, please welcome the one and only Didi. Wah, satu ballroom dah. I said, oh my God. Go like that, no? Ini is a different game already. You know, so being Cik Timah, as I mentioned you, she is a talented lady. Yes. So she came out with the so dia punya volume tu sudah maksimum. Kalau boleh nak lagi maksimum. Terus so dia start full force. Yes, terus start full force. Dia maintain full force till the end. Betul. Mana tahu tengok video. You know? Tengok video. Tengok kat dulu handphone tak ada video kan. Dia pakai video recorder. Camcorder kan. Camcorder tu. I tengok kat situ. Oh my God. Dia kata, itu Abandi tak boleh lupa sampai lebih-lebih lah. You know. And then most of my corporate events, you know, bila corporate event ni ada tuanku-tuanku, aku semua tu kan. So I've dah perform most of the sultans in. I can only imagine all these royalties. Yeah. Having to see Cik Timah. Wow, what a sight lah kan. Yang saya nampak dekat Raisa tu Cik Timah sikit je kan? Sikit je. Tu yang ke Chris Andy Yes. Nampak sikit je tu. Lepas tu Afghan keluar jadi Sheila Majid. Macam nak terbalik that video keluar dekat TikTok. Yes. Okay guys, so aku kena manifest nak tengok full Cik Timah. So maybe for my own study nanti jugalah. Nanti tengok TikTok dia, jangan ketawa lah. Tengok dalam tu macam-macam dah. Abang ni pun my God. Dia kata, oh my God, aku menari macam ini satu ballroom. Astaghfirullahalazim. Dengan kasut tinggi, okay? Speaking of Cik Timah, tadi the third word was microphone. Orang-orang kuat Abang D cakap, jangan bagi Cik Timah dapat mic. Betul. Can you please further elaborate? Dia macam ini cerita dia, okay? Technical kita tahulah. Bila ada problem lah. Yeah. You know, tetapi problem teknikal ni kita boleh tangani awal-awal lagi. Apa salahnya kalau kau daripada pagi kau dah datang, petang dah tahu pukul 7 nak show, yang pukul 6.30 sampai pukul 7 tu kau buat apa? Tak boleh ke final check. I always tell them, check 10 kali check pun tak apa. And why must you make the same mistake?
And that is your job. You faham tak? Yeah. Mikrofon tak ada keluar suara, abang ni dah keluar, mic tak on. Apa? Salah, untuk MC mikrofon tu sacred. Ya. You know, Sacred guys, sacred nak pegang mic ni. Sacred tau. dia orang selalu cakap pasal tu dia orang cakap hampa jangan sampai Cik Timah pegang mikrofon, jangan sampai Cik Timah keluar. Kalau dapat interview semua orang yang pernah kena ugut macam tu, mesti long list tu. Cakap, yalah bro, I don't want to see Cik Timah lah bro. Mesti macam tu. Betul, not many people can work with me. I'm a comedian, yes, I'm a comedian. When it comes to work, there's no way you can try to be funny There's with also me. another perception that comedian kena funny 24/7. Tak semestinya. No. Oh. I'm only funny when you pay me. Cik Timah will keluar if you pay me. You know, it happens, okay, I cerita dengan you satu pengalaman lah. Abang ni pergi supermarket. Okay, abang ni pergi supermarket. Biasalah abang ni dengan my 3/4 pants, dengan t-shirt, dengan topi, dengan bag, apa semua kan. Tolak, trolley, ambil barang. Betul this fella ni, duk ikut abang ni. Betul, satu lorong masuk satu lorong. Satu lorong masuk satu lorong. Lepas tu, he came and approach me. How come you are not funny? Hey! What? I said, I beg your pardon. How come you are not funny? What do you mean by funny? You want to see me funny, you pay me, honey. I cakap kan. Lepas tu baru dia gelak. Baru dia gelak. Macam mana dia punya first impression tengok abang macam tu je at the supermarket aisle? Why you're not funny? You literally just walking. Dia boleh ikut abang ni daripada satu lorong ke satu lorong, satu lorong ke satu lorong. Aku dah macam, Mamat ni nak kebasang aku kan. Lepas tu tanya, why are you not funny? Why you not funny? What? Dah kena minta payment baru gelak. Okay bang, last one bang. Okay. Tadi kata apa? Warna merah. Kan? Yes. Okay, so it's your warna kegemaran. Dan klise, lelaki ni tak boleh suka warna-warna tak jantan. Komen Abang Di? Komen. Apa dia warna-warna tak jantan? Apa nama tu? Okay, Abang Di ni orang chop macam-macam. You know, Abang Di kisah. Tapi the only colour that I don't like is pink. But there are men that love pink, real men. Okay? That's true. Real men yang dah kahwin ni semua pun dah ada anak pinak suka pink. Pink, you know, it's a colour like neither there nor here punya colour, you know, which I no lah pink, you know. Tetapi colours ni tak determine apa pun, you know, kesukaan you. You suka-suka lah, tak suka tu bad lah. I pun suka colour kuning, I suka vibrant colours, you know. Bila I'm a very colourful person. Yes. I'm a very colourful person. Anything that is colourful, I love, you know. Yeah. Even though, you know, hari ni je I pakai grey sebab katanya otak lelaki. Oh, Abang Di came prepared. I can prepare kan. Tapi ada animal print sikit lah. Menunjukkan garang. Yeah. Menunjukkan there's no message Don't play with me. Yes. Kita sambung sikit daripada Boleh. segi klise tu Abang Di, warna-warna tak jantan kan. Yeah. Because Apa warna-warna tak jantan? macam Abang Di cakap lah, ada yang anggap pink, Purple. kuning ke, lime green ke, all those bright colours. But thankfully, Alhamdulillah, I've learned to slowly adapt, except for pink lah. But I pernah own a pink shoe, so boleh kot. Okey lah kot. Okey lah kan? Abang ni ada juga pink because kita in event kan. Certain event they like color blocking and that sort of thing. They nak color pink, nak apa, you know, pink. There was one event macam nak pengsan abang di MC, dia punya wedding satu ballroom tu color pink. Oh. Abang Di dengan Kak Salami Hassan, kita dua-dua memang tak suka pink. Kita dah baca, ya Allah, rasa tercekik. A whole venue pink. Yes, the whole dia punya dinding tu dia drapeskan dengan different shades of pink. Oh my God. And the pelamin is pink and bunga is different shades of pink. Oof. Imagine that we went into a horror house. Ni wedding? For me, wedding. Wedding? So pengantin pun pink ke? Pengantin tak, dia pakai putih and that sort of thing Baik, lah. kan semua pink tak nampak pengantin lah. And I dengan Kak Salami wore black and I wore white. My Cik Timah lah kan. You know? So and then adalah dignitary semua, Governor But Sabah. Cik Timah survive lah, obviously kan.
Even though the pink was a bit bordering. But the best part tu, yang the organizer ni, the event organizer ni, they were so amazed that starstruck dengan Cik Tima ni bila I announce, and now ladies and gentlemen, please welcome the bride and groom. Music pengantin tak masuk lagi. Pengantin tak masuk. Yang budak ni kat depan dah. I kata, hey, kau pergi panggil pengantin cepat. Okay, Abadi, before we end the podcast kan, because colour ni pun orang kata reflects seorang lelaki punya being expressive or not being expressive. Yeah. What do you think about lelaki yang kurang ekspresif atau suka menyimpan ni? Tak cukup kasih sayang. Begitu. Yeah. Direct guys. Direct. Betul. Sometimes you see men yang dah tak ada colour lain dalam hidup engkau ke? Kelabu hitam. Kelabu hitam. Kelabu hitam. Dia buka wardrobe dia, hitam, seluar hitam, baju hitam. Asal murung nak ke? Dia guys, Abadi tengah explain pasal aku ni sebenarnya ni. Tapi thankfully I've gotten ada hijau, ada putih. Dah ada dah. Another step in your life. Yes, partially thanks to my wife juga. Thank you sayang. So guys, that was it. Otak Lelaki by Vexus. First and foremost, again, thank you from the bottom of our hearts, Abang D. It is a huge honor to have you here and to have listen to your stories, to your opinions, and apa je lah keluar daripada mulut you. Cuma nasib baiklah kan saya minta Cik Tima tak keluar betul-betul. Kalau keluar betul-betul, podcast ni jadi berapa jam? Cik Timah nak buat podcast dia sendiri. Dia tak boleh keluar TV, dia nak buat podcast dia sendiri. Nasib lah siapa keluar yang suara ada je. dia. Mana nak rindu nak tengok, bayar. Nak rindu suara, podcast saja. Cukup lah. Alright, so thank you once again, Abang D, Sudi, thank you. with everything once again. Otak Lelaki, guys. Abang D, the one and only. Jangan ketawa. Thank you. It's your boy Brother Big signing out. Assalamualaikum. Don't forget on YouTube and all other social media, subscribe kita orang Otak Lelaki. Ada komen, ada feedback, just give it to us. We will give it back to you. Tak kira lah lelaki perempuan, because kalau nak korek apa? Korek Otak Lelaki. You. Thank you. Abang D. Thank you. Thank you.